Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Kali ini suasana Raya Haji tahun ni 2025. Malang sedikit ataupun sedih sikit. Mak masuk wad. Abah tinggal seorang. Tidur kat depan tunggu saya balik. Pasal kat rumah tak ada orang. Adik-adik saya pergi melancung. So mak masuk sehari sebelum raya, 2 hari sebelum raya. So saya bawa lah Abah. Pasal saya seorang balik ke rumah dengan 2 adik saya seorang. So pagi tu saya keluar pilah mak Abah makan canai. Tapi Abah kau poso Arafah. Saya tak poso lah, tak sampai nak sahur. Pasal sampai malam tadi pun jalan jam. Dalam pukul 3 pagi, 2 pagi baru sampai. Okay, saya makan canai ni sedap ya. First time makan ni dekat sekolah kebangsaan Pelangai. Dekat rumah sikit aku. Dekat Simbang Pelangai. Boleh tahan garing. Kat sini ada uti canai dan nasi lemak. So, siapa nak makan canai boleh cuba kat sini. Siapa makan kodok? Ditulis situ uti canai di sekolah. Nama tu kadai. Orang Poso je nak makan kodok lah. Wah, memang menarik. Harga berpetatan. Saya bungkus sikit canai 2 keping untuk mak. Nasi lemak. Alhamdulillah dah sampai ke hospital. Mak dah nampak semakin baik lah. Kencing manis kurang. Tapi saya buat teh tarik tadi. Aku dah naik pula gula kan. Ubat kencing manis lupa nak bawa. Ingat kan hospital beri. Alah, semalam pagi tu pun tak ada orang kat rumah. Memang telah kelang kabut lah. Mak samput telefon adik saya kat Melaka, so tolong hantar. Pasal adik yang duduk kat rumah tu pergi Australia melancong. So malam tu mak kat hospital lagi. Dah beri lomang kat kedai 7-Eleven tadi. Dia tak iyo. Buatlah rendang 3 kilo. Dibantu oleh adik saya. Dah balik daripada Australia tu. Adik saya dengan akak lah. Sila dengan Kak Lang. Kak Ina kat hospital jaga mak. Okay lah, buat diteman oleh sepupu saya, Azhar ni. Azhar orang Pahang, orang Raub. Dia ni bukan Haska. Tapi tadi nak nyala ada api pun makan masuk kan. Yelah dalam buat tak kerja. Sekarang duduk lampakan. Okey, tu dia sepi emak lah. Tadi ubah-ubah sikit kan. Kalau besok rendang ni kunyit, sorai, lado kan. Ini amak campur kuih sikit. Ada pula bubur subuk kari kan. Subuk kari 2 bungkus. Amak dia rumah macam ni. Kita tanya lah buat video call ni. Buat macam mana nak tambah-tambah. Okey lah. So makan masuk dah kat kudu boleh kan. Baru siap. Pakai kat dapur kayu. Memang dah boleh tengah hari tadi. Balik ke hospital dengan Abah ni. Okey lah. Kayu pula kurang pula. Ada kayu ni pun dah tumbuh macam lawan kuku. Kalau banyak tu boleh ambil ni. Buat gulai. Okey lah. Kalau undang kita pun dah makin nak siap. Aku buat sampai koring. Baru sedap sikit. Kita tunggulah sampai koring, sampai keluar serobok tu kan. Okey, ni dah siap ni. Sikit lagi nak angkit. Okey tu deh, alhamdulillah. Walaupun malam cubalah makan lemang tu kan. Okey, so pagi tu pergi Lam Sajid kan. Yang ada saya pergi seorang, Abah. Dia nak Kak Lang. Yang daripada Australia pun tadi. Laki tu dah balik lah. Dia balik sehari sebelum raya. Hari ni kan? Okay, dah selesai tu. Sebelum orang korban, saya dengan Abah nak pergi hospital juga mak je. Nak raya dulu. So biar dia dulu. Takut dia orang belum kembali lembu ni. Pipi lah kejap. Kukut lah mak beli disyah hari ni kan. So lembu banyak, 8 ekor. Dia minam lah si lemak pagi ni kan. Mana Abah dia kan? Orang pergi hospital. Okay, Abah pernah keluar pada masjid. Dia pergi minam ke masjid tadi.
Okey, siap nak pergi ke hospital tengok mak. Nak suruh ambil gambar rumah depan tu, dia baru tambah kali tangguh depan tu kan. Keseluruhan video ni kan. Ni video ni betul tak? Kamera. Okey, sunyilah sikit gaya pertama ni. Mak ke hospital ni. Dulu panas sekali gaya mak ke hospital. Lama dulu lah. Dengan kamera aja ada dua-dua. 10 tahun. Boleh Mak kena denggi kamera dah tu dengan video. Ni kali kedua. Mari masuk denggi tu gaya poso. Ini gaya haji. Nampak? Tak apalah. Gaya mak sihat. Okey. Comel kan. Dia telefon bila orang tak ada kat kampung. Potret. Okey. Ni saya datang melawat. Mak khabar mungkin petang boleh balik. Tak ada orang betul melawat ke? Ingat kali tu Oksigen pun dah cabut. Okay, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Haji Pak. Selamat Hari Raya Korban. Banyak mak dah berkorban untuk anak-anak. Okey, Alhamdulillah. Bawa sikit lomang dengan gondang yang mak rasa resepi mak ni. Tapi kadang-kadang saya ni kurang sikit kalau yang ada kari ni. Mak yang original tonang tak muat. Tapi tak apa. Lebih variasi sikit. Orang tanya Cila malam Cila tak payah ada dalam minyak tu. Okey, memandangkan mak tak boleh balik di pagi ni. Kak Ina ke pun. Kakak saya tua tak boleh ditunggulah sampai balik mungkin petang ni. Saya nak kena balik nak nolong orang korban. Hari ni saya tak korban tu, tolong orang. Saya korban tu ambil bahagian hari kedua. Okeylah. Bolehlah balik dulu untuk tolong orang kampung. Melapah. Saya ambil apa? Ekor pun ada berburak menjaga. Kalau lebih beramah, Alhamdulillah. Ekor ada berburak. Baiklah. Okey, sampai-sampai saya pun kena siap lemak dulu sebelum ambil kojo. Dan siap kono siap lemak, balik tukar baju. Tolong melapah. Lapan di Colombo. Ada daging ni. Dah berkorek pun bergorak kan. Samsuri Abdul Jalil ada. Okey. Syukurlah. Tahun ni banyak lembu kan. Ramai yang dapat merasuk. Tapi yang wajib tu asnaf kena dipori-pori siap-siap. Okey, macam biasa. Lepas tu dia buat kenduri lah. Dia buat lauk lompat. Oh, memang kono lah setiap kali korban ujungnya ni menu wajib. Daging lompap, bubi kontang, goreng ubi, ikan masin. Lepas tu ada lebih tu tulang. Dia buat sup, teruk mi sup lah. Alhamdulillah. Ni tradisi yang sentiasa ada kat tahun ni. Arab-Arab dikekal. Jaman Muhammad Abdullah. Ambil wakil. Jangan tolak, rezeki jangan tolak, buku jangan cari. Okey, mak pernah balik potang tu, malam tu pergi melawat rumah adik mak. Mak Endah yang daripada Raup tadi kan, yang Azhar tolong buat pendang tadi. Rumah dia kat situ dia buat anak buat kan. Okey, ni besok tu raya kedua turn saya lah. Ni saya korban. Hari kedua pun dia buat ambil satu bahagian. Tapi ni bukan lembu tapi kobau. Kadang-kadang ramai rumah kobau ni. Kadang-kadang orang rumah saya dia dengar kobau dia takut sikit pada sedap dia rasa kan. Daging kobau ni dia kasar sikit, dia tak ada lemak. Kalau buat rendang sedap. Okey. So, ni dah. Hari ini saya niatkan untuk anak saya lah yang sulung tu. Erika Syamim.
Okey. Hasan, Abdul Hadi, Dian Anwar, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dah boleh berniat pasal niat tuan-tuan. Dah Inilah siap. korban sunat untuk diri saya dan keluarga Okey, saya. kita pun melepah ni tak ramai seekor kan. Kau siap lah ni kan. 7 bahagian ni yang menolong pun ramai. Saya ingat dalam pukul 10 pasal hari ni kan potong saya nak balik. Okey. Dah selesai tu, dia buang kulit, dia mengulit dah kan. Buka kulit dia tu. Daging lobeng kobau ni dia macam golap sikit. Dia tak merah. Kalau lembu dia merah kan. Jadi dia golap sikit. Kalau lobeng kondang memang sedap lah. Okey, alhamdulillah. Sama-sama melepah. Dapatlah bahagian masing-masing yang wajib untuk asnaf. Kita dah bagi siap-siap. Macam biasa dah sudah tu. Dia jamu lah yang kat sini dia buat miso. Okey, alhamdulillah. Tu saudara, saya nak kongsikan untuk Raya Haji tahun ni 2025. Mak pun dah sihat, dah mula buat kocok. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.